Tulang patah ni saya nak buat penerangan sedikit cara penggunaan dia. Tulang botol warna hijau, sapu di bahagian patah yang cedera tu, dia isi-isi dan daging-daging akan tumbuh cepat. Dalam masa proses 2 minggu tu dia akan grip balik tulang yang patah tu lah. So untuk minyak botol warna hijau, cuma dia ada pantang sikit. Pantang dia adalah kurangkan penggerakan. Ketika dalam rawatan tu kena kurangkan penggerakan, sebab isi sedang tumbuh, dia nak gripkan balik tulang tu, so kita kena kurangkan penggerakan. Bila banyak penggerakan nanti dia akan longgar balik, dia akan koyak balik. Okey, untuk minyak botol warna merah ni pula, fungsi dia untuk melancarkan balik saraf. Ada saraf-saraf yang tersepit atau pembekuan darah, dia akan lancarkan balik. Okay. Kadang kita tengok orang tangan jadi kecil ke apa ke, disebab ada saraf yang tersepit ataupun pembekuan darah. So kita kena sapu di luar kawasan cedera tu lah. Jangan sapu minyak panas ni dekat kawasan patah. Kalau kena dekat bahu, boleh sapu dekat lengan. Okay? Sapu dekat lengan atau jari-jari. Jangan sapu dekat tempat patah. Okay? Amalkan dia sehari 3 kali. Boleh mengelak daripada sakit 5 atau 10 tahun datang. Tak ada nilu, hujan-hujan apa semua tak ada, insya-Allah tak nilu. Itu sedikit penerangan berkenaan dengan fungsi minyak tu dan cara guna dia. Sekiranya tak faham boleh tanya semula, kita akan bagi voicemail cara lebih detail.